Hari ini dalam sejarah. Pada tanggal 16 Jun 2008, menyaksikan warga Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM yang terdiri daripada staf akademik dan pentadbiran, Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan seluruh komuniti kampus menyambut dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan dengan ketibaan Naib Chancellor kedua UTM yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Yusof bin Hassan di pekarangan kampus industri UTM. Kehadiran beliau mencipta detik bersejarah yang amat bermakna, melambangkan permulaan baharu dalam dimensi kepimpinan universiti ini. Dalam suasana yang syarat dengan simbolik dan nilai kebersamaan, Profesor Datuk Dr. Ahmad Yusof bin Hassan telah menerima kad staf pertamanya sebagai warga UTM. Detik bersejarah ini diperkukuh dengan momen istimewa apabila beliau mengimbas kad staf menandakan hari pertama secara rasmi beliau melapor diri sebagai Naib Chancellor UTM.